Dah weh. Boleh rasa Mami? Sabar Fakrul. Kita kan puasa ni. Wah, Master Chef kita. Ni korang masak untuk berapa ramai orang ni? Semua makanan kita akan sediakan dalam Dapur Peduli Insan ni. Jadi kalau untuk bulan Ramadan tu, setiap hari ni akan beroperasi. Sehari kita boleh sediakan untuk lebih kurang 10,000 set juadah iftar. Untuk satu keluarga, 5 hingga 7 orang. Weh, ramai tu. Selain Syria, Peduli Insan juga ada dapur di Lubnan, Gaza dan Yaman. Setiap hari kita akan berikan pelarian dekat sini dan kem-kem lain makan sempena Ramadan. Jadi kalau ada sesiapa yang nak taja mereka juadah iftar, bolehlah salurkan melalui kempen Infak Ramadan.